Depa sikit tapi depa boleh influence, depa boleh pengaruhi orang. Tapi sikit depa tu, Rom, kerajaan besar pada masa tu. Kerajaan Rom, satu kerajaan yang besar dan kuat pada masa tu, pernah try untuk nak takluk Khaybar, gagal. Macam mana hari ni Israel ni bukan dia banyak mana pun, kecil, sikit aja. Dan kedudukan mereka pula dilekongi oleh negara-negara Arab. Tapi kerana kesintaran mereka tu, kerana sintang mereka tu, Arab dengar cakap mereka. Macam mana Yahudi zaman Nabi, macam tu Yahudi hari ni. Mereka cerdik, mereka bijak, mereka jahat, semua cukup ingredient, cukup bahan ada dekat mereka ni. Bukti dia semasa berlaku perang Khandaq. Masa berlaku perang Khandaq, musyrikin Makkah nak attack Nabi SAW di Madinah. Yahudi yang berjanji nak taat setia kepada perintah Nabi, mempertahankan Madinah ni. Tiba-tiba mereka ni sudah dua muka. Tunjuk kata mereka sama dengan Nabi, dalam masa yang sama mereka pergi cari geng-geng yang ada yang tak suka dekat Nabi. Mereka cari, mereka membentuk satu pasukan. Dalam masa yang sama, mereka hantar wakil pergi ke Mekah sana tu, dan mereka ikat satu perjanjian lain. Dengan syarat, kita boleh kalahkan Muhammad ini. Jahat mereka ni. Daripada dulu sampailah. Mereka combine Yahudi dengan munafik yang ada di Madinah. Mereka campur dengan kafir musyrikin Makkah. Mereka campur dengan orang-orang yang secara peribadinya tak berkenan dekat Nabi. Mereka membentuk satu geng. Mereka lawan Islam.